Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak buat sedikit review untuk action figure daripada jenama McFarlane Toys, iaitu DC Multiverse Batman Armor Suit. Okey. Ini sebenarnya daripada movie Batman vs Superman. Ini suit armor suit lah, di mana scene Batman lawan dengan Superman. Batman gunakan suit ni lah. Okey. Kita tengok dia punya design lah. Daripada depan, design box art dia daripada depan. Okey, kita nampak action figure tu sendiri. Seterusnya daripada sisi, kita tulis situ DC Multiverse Batman Armor Suit. Kemudian ni belakang. Okey, ini daripada poster lah, poster movie tu sendiri. Okey, untuk suit armor suit ni. Okey, Batman vs Superman Dawn of Justice. Itu movie dia. Okey, box art daripada sebelah sini pula menyatakan nama action figure dan juga movie tu lah, kan? Okey, jom kita cuba unboxing dulu. Okey, jom. Okey, ni dia, kita dah bawa keluar daripada kotak. Okey, masih dalam plastik ni lagi. Okey, kita tengok situ, kita boleh nampak action figure ni seketul. Kemudian aksesori dia tak banyak, sikit je. Okey, 2 pasang tangan tambahan. Okey, kemudian belakang ni, cantik lah dia punya design box belakang ni kan. Menarik. Selalunya dia punya kotak ni warna biru je, tapi ni ada design Superman, Batman. Okay. Lepas tu ni gambaran Superman lah. Okay, Superman Henry Cavill. Ni Batman Ben Affleck lah. Ben Affleck berlakon. Okay. Selalunya kalau McFarlane ni saya tak buka card dengan stand, saya biar je. Okay. Ni apa yang kita dapat lah. Okay, jom kita cuba bawa keluar action figure kita ni daripada plastik dia ni. Okay, jom. Okey, ni dia, kita dah bawa keluar daripada box dengan plastik dia. Okey, ini je kita dapat. Yang betul-betul action figure lah. Okey. Jadi simple lah. Dia punya aksesori pun simple. Kita tengok dulu 2 pergelangan tambahan ni. Okey, 1 pergelangan tambahan yang separa terbuka. Okey, separa terbuka. Satu lagi tertutup. Glove menumbuk lah kot. Tapi dia punya apa kita panggil shading dia cantik agak lah. Okay, detail dia pun kan. Menarik. Untuk pengetahuan, action figure armor Batman ni ada banyak version. Yang ni yang basic lah. Basic dapat ini je. Lepas tu ada satu tu dapat spear, kryptonite spear, lembing kryptonite. Lepas tu ada shading warna hijau sikit, macam konon efek kryptonite lah. Okay. Kemudian ada satu lagi tu yang jenis apa tu, yang topeng pecah. Topeng dia separuh, dapat nampak muka Ben Affleck kan. Okay, muka Bruce Wayne. Okay, jom kita tengok detail action figure kita ni dulu. Gila berat siut. Menarik. Lomok sekali tengok, nampak macam Ben Affleck lah. Detail muka dia. Tengok dia punya sculpture dia kan. Ni belt dia. Belt ni macam plastik. Okay, melekat ke? Macam melekat. Okay. Cantik lah. Masuk situ. Okay. Ni kain dia. Kain dia ada wire. Ada wire. Wire kerah. Best. Material dia macam macam suara jeans sikit lah. Kain jeans sikit. So ada koyak-koyak ni. Best. Okay. Lama. Besar gila. Besar dan berat. Okay. Tu detail dia. Lama. Tengok. Yang ni suit dia, suit asal dia. Kemudian yang ni dia punya armor lah. Okay, armor untuk suit dia.
Best. Tajam siut. Spike dia. Oi. Memang menarik lah. Saya suka filem ni. Banyak orang komen tak best lah apalah kan. Tapi saya tengok yang yang wayang punya pun saya dah faham. Lepas tu bila keluar yang director's cut punya yang 3 jam punya pun saya lagi faham. Okay. Bagi saya best lah cerita tu, Batman vs Superman. Okay. Best. Kita try tengok dia punya. Susahnya nak diri. Okay, kita tengok dia punya articulation. Okay. Nak kepala dulu. Boleh dongak atas. Ni scene dia nak mula lawan lah. Okay. Boleh tunduk. Boleh pusing. Okay. Agak terhad sikit lah, sebab ada dia punya collar ni kan. Okay. Kemudian dia punya best lah cape dia masuk situ. Okay, dia punya bahu dia. Ni plastik lembut. Okay. Plastik lembut tu kena hati-hati lah, takut karang boleh terkoyak ke apa kan. Okay. Boleh kita angkat dulu. Dia punya bahu dia boleh pusing, smooth. Okay. Kemudian boleh angkat tinggi. Best lah. Alamak. So ada bicep swivel tak? Bicep swivel ada, bicep swivel. Okay. Kemudian ada butterfly joint ada tak? Saya tengok. Ada butterfly joint. Okay. Kita cuba angkat sikit, cover bahu ni, armor untuk bahu ni, shoulder ni. Tu butterfly joint dia. Okay. Kita tengok. Okay. Kemudian tengok siku dia, elbow dia. Ada single joint. Okay. Tapi boleh pusing kat sini. Bicep swivel ada. Lepas tu untuk siku pun ada swivel juga. Okay. Kemudian pergelangan tangan dia 360 lah. Okay. Kita boleh naik turun apa semua pusing. Okay. Kemudian abdomen. Okay. Abdomen joint dia ni, ab crunch dia. Okay, dia boleh dongak macam ni. Dia boleh turun sikit je. Okay. Boleh pusing-pusing. Tengok waist articulation dia. Best. Okay. Boleh turun tak? Tak boleh. Tak boleh sangat kot. Boleh naik sikit, boleh turun sikit. Ini takat yang paling rendah, dia boleh bongkok lah. Okay. So dia dongak takat tu. Okay. Best lah. Dia punya bahagian kelengkang ni plastik lembut. Okay. Kita tengok dia punya kelengkang punya joint. Boleh kangkang macam tu. Okay. Not bad lah. Kemudian ada tie swivel sikit je. Boleh tendang. Banyak tu tendangnya. Lama. Kemudian tendang belakang sikit je. Okay. Tengok pula dia punya knee joint. 1, 2. Smart. Cantik. Ada 2 joint double joint untuk lutut. Detail lah dia punya armor dia. Okay, kemudian kita tengok dia punya pergelangan kaki. Pergelangan kaki dia ada, boleh pusing-pusing lah. Okay. Ankle pivot. Okay. Itu dia punya articulation untuk body dia. Okay. Ini dia punya armor. Dia punya armor pula dah. Dia punya cape lah. Okay, cape dia boleh, kita boleh pose macam-macam. Besar siup cape dia. Lama. Besar. Okay. Best. Cuma tu lah, aksesori dia sikit sangat. Tak ada shotgun, tak ada kryptonite spear kan. Saya tengah tunggu yang Funjoy punya armor Batman. Okay. Funjoy punya lagi banyak aksesori. Tak apa, nanti kita tengoklah apa perbezaan dia. Okay. Jom kita main posing. Okay, jom. Okay, ni basic pose. Dia sedang menunggu ketibaan Superman lah. Okay.
dalam scene yang dia nak melawan tu. Okay. Sebenarnya saya rasa tak banyak sangat kot posing boleh buat, sebab dalam movie tu pun dia lebih pada macam statik lah. Okay. Sebab armor tu besi. Ada pose dia, cuma action figure ni tak banyak aksesori, jadi kita try je lah apa yang boleh pose. Okay, ni basic lah. Okay, berdiri tegak punya. Okay, kita try yang lain. Jom. Ni dia, saya gunakan pergelangan tangan yang menumbuk. Okey, dapat satu je penumbuknya. Okey, jadi buat gaya dia nak bertumbuk dengan Superman lah. Okey. Best. Lama. Nampak bagak gila, besar gila. Armor suit Batman ni. Dia punya size suit dia kan. Okey. Best. Ni cape dia. Cape dia memang dynamic lah. Okay? Kita boleh posing macam-macam gaya. Best lah. Cuma sayang aksesori kurang, jadi nak posing tu pun macam terhad lah gaya nak posing tu kan. Kalau ada yang anda beli yang package yang ada Kryptonite Spear tu, boleh gayakan dengan Kryptonite Spear kan. Ni tak ada apa. Okay. Jadi kita try tengok perbandingan sikit saiz antara action figure ni dengan contoh-contoh Batman McFarlane Toys yang lain. Okay, jom. Okay, ni dia perbandingan saiz. Lebih kurang sama je. Okay. Tak ada apa yang boleh di review sangat, sebab action figure ni detail cantik, apa semua. Articulation dia ada part yang kurang sikit lah, part elbow kan. Tapi aksesori kurang, itu je. Yang lain semua memang nice lah, memang nice. Face sculpt pun cantik, dengan mata yang glowing ni pun cantik. Okay, dan saiznya pun lebih kurang sama dengan McFarlane Toys yang lain. Okay. Best. Kalau lah aksesori dia lagi banyak, lagi best lah kan. Okay. Jadi kalau anda berminat dengan McFarlane Toys Batman armor suit BVS, okay, boleh cuba dapatkan di pasaran sementara stok masih ada. Okay, jumpa lagi dalam review akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.